ada tak cara, biarlah dia tu sakitkan kita dekat dunia, ada tak cara untuk kita dapat something daripada benda yang pernah dilakukan kepada kita dekat akhirat? Dalam satu hadis, disebutkan dalam hadis dalam Bukhari, mengenai dua orang lelaki. Ini cerita dua orang lelaki, tapi implied kepada semua lah. Kita nanti masa berjalan dekat akhirat, first kita jumpa apa dekat akhirat esok? Lepas kita semua dah dibangkitkan daripada alam kubur, kita nak berjalan menuju akhirat tu, first kali kita jumpa apa? Nombor satu, kita jumpa telaga Rasulullah SAW, Al-Haud. Itu perjalanan kita lah, nak pergi mahsyar. Kemudian kita akan berada di mahsyar, di padang mahsyar. Kemudian kita akan dihisab. Hisab ni maksudnya setiap orang terima amalan dia. Kalau terima daripada tangan kanan, insya-Allah bahagia. Kalau terima daripada tangan kiri, wal'iyadzubillah, celaka. Okay, baik. Terima daripada tangan kanan, kita terima, alhamdulillah. Kemudian dibacakan hisab ataupun tidak dibacakan hisab. Oh, kalau tak baca lagi seronok, straight away boleh masuk syurga.